Dah sampai pun. RC aku beli online. Senang kan beli online. Tak payah keluar. Tok-tok-tok-tok, order siap. Mari dah saya nak buka lah RC ni. Lama dah tunggu. Memang padu lah. Lama tunggu. Takkan lama lagi nak main kan. Marilah kita tengok. Okey, dalam kotak tak ada. Remote dia mesti kat sini. Tak boleh nak tunggu dah ni. Nak terus main ni. Tak ada remote. Mana remote dia? Hai, sekejap dalam kotak. Dalam kotak tak ada. Aduh, dia lupa ke? Macam mana nak main ni? Pula. Baik, tercabut pula. Aduh, macam nak repair ni dah. Tak pandai. Aku pandai tekan je. Aku pun mana pandai repair ni. Aduh. Kecun. Okey, mah dah betul. 4S pula. Aku order 2S. Mana maunya nak masuk kereta ni? Macam mana? Malam ni nak drag. Malam ni nak racing dengan Syarul dengan Fakrul. Aduh. Nampak tak kekusutan saya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengah kusut ni. Sebabnya order ni salah. Barang tak cantik kalau beli online. Jadi untuk geng-geng MSA semua, jadi kawan-kawan yang nak cari RC untuk pertama kali, kita recommend korang walk in kedai. Sebab apa yang pertama kali nak merasa ni, korang kena walk in. Sebab korang datang, kita akan bagi guide macam mana cara nak main guna, apa yang sesuai. Dan untuk first RC korang yang unboxing, mestilah nak cun betul tak? Jadi walaupun dah main lama kan, kadang-kadang beli online ni okey je. Situasi tadi adalah setengah situasi. Dan kita tak nak geng-geng yang first timer atau newbie dia rasa masalah ni, sebab dia nakkan nampak rumit. Jadi datang, korang beli depan depan, kita guide, korang unboxing depan depan. Kalau ada patah, tukar, tak ada masalah. Kita akan guide bateri yang betul. Barang dia kita bagi test. Maksud kalau barangnya kita bagi test, remote-nya ada lah, baterinya ada lah, kereta-nya ada, dan spare part-nya sempurna. Dekat MSH RC Empire pun kalau korang datang, kita ada pomen yang ready untuk korang tanya macam-macam. Korang ready untuk patah macam-macam, ready untuk replace part-part korang yang patah. Jadi datang, after sale pun kita ada. Korang datang, bang ni macam mana? Call je, kita akan guide korang dari A sampai Z. Dan kalau untuk yang first timer nak kena juga online, korang akan PM kita punya personal number. Korang order, kita akan QC satu barang. Di mana untuk kita yang online ni sangat-sangat biasa. Sebabnya kita pun tak nak ada barang tertinggal. Sebabnya korang akan contact kita balik, kita pun akan kusut. Jadi dekat sini kita dah biasa online, kita akan serve yang terbaik supaya tak ada masalah. Kalau korang personal kita, contact kita, kita tahu korang nak beli RC baru je tinggal, bukan masalah yang korang akan hadapi. Okay? Jadi walk in, mari serve, datang tanya, ada masalah kita repair kat sini terus. Jadi untuk newbie, geng-geng pemula, kalau dah main lama pun masih datang sini, lagi cun korang akan suka. Jadi mari ke MSH RC Empire.